Oh gitu. Keluarlah dia daripada rumah dia. Air yang dalam ni, air kosong tak? Ada orang buat air lain? Air kelapa ke? Kok boleh rasa kelapa? Putu piring, putu bambu. Ni ada nampak putu halba. Kira putu halba ni daripada Malaysia punya Kelantan. Malaysia punya, Kelantan punya bang. Putu piring, putu bambu ni Tamilnya. India punya. Bukan, kita punya juga. Iya ke? Ha. Kita punya juga tapi berasal daripada India. Macam mana tu? Kita buat juga lah bang. Oh, okey, ni berasal daripada sini kot. Gerai ni kalau siapa-siapa nak pergi, kena waste pergi Aman Bistro baru sampai. Sebab kat map tak ada masak panas-panas. Alright. Yang ni butuh bambu pakai besi lah. Mana nak cari bambu tu? Itulah bang. Itulah nak cari bambu susah sini. Nak tebang pokok lagi. Aduh, banyak songeh pula customer. Tak pernah dengar pula putu halba ni. Putu halba ni ikut musim biasa ni. Kalau dekat Kelantan tu ikut musim time hujan je lah. 10 bulan 11 12 lah. Kenapa pula? Kalau dah musim panas tak naik lagi. Kalau buat tak ikut musim? Tu tak tahu pula. Sebab Kelantan biasa kan buat macam tu. Oh, yang langgar pantang ke apa ke? Tak tahu juga tu bang. Tepung ubi, tepung beras. Okey, terima kasih. Okey, dah dapat putu, jom try. Sebenarnya aku dah lama tak makan putu, tapi disebabkan paid review ni aku terpaksalah makan. Aku rasa aku akan review bandingkan rasa antara ketiga-tiga ni lah kot. Oops. Ini putu halba, makanan tradisional Kelantan yang popular masa bulan Tengkujuh. Kenapa? Beza dia dengan putu piring tadi tu, macam putu piring tu dia mudah pecah, yang ni liat sikit. Tapi kenapa musim Tengkujuh dia famous? Kalau bukan musim Tengkujuh tak apa buat. Ke ada langgar pantang ke tak tahu. Kalau cara lama dia pakai bambu kan. Tengok rasa dia macam ni. Bismillah. Ni sedap, rasa pandan. So, antara ketiga-tiga ni aku lagi prefer putu bambu lah. Sebab ada rasa pandan, lembut. Putu piring nombor 2, putu halba daripada Kelantan nombor 3. Sebab dia liat sikit. Tu je. Tapi semua okey sedap.